Banyak-banyak terima kasih kepada rakan-rakan semua kerana hadir di sesi media Bidang Keamanan pada pagi ini. Pagi ini saya ada 3 perkara yang ingin saya bangkitkan dalam sesi pagi ini. Pertama adalah berkenaan satu kumpulan yang menggelar di mereka kumpulan 505. Kita telah mengesan kumpulan ini, telah mengedarkan artikel-artikel melalui Facebook, melalui SMS yang mengajak orang ramai berkumpul mula-mula di pusat-pusat mengundi selepas mengundi. Kemudian selepas tutup pusat-pusat mengundi, mengajak orang-orang ini supaya bergerak ke Putrajaya. Mereka kata berkumpul dulu di depan dataran Masjid Putra dan kemudian di Pejabat Perdana Menteri. Kononnya perhimpunan ini adalah untuk meraihkan kemenangan satu pihak yang bertanding dalam pilihan raya ni lah. Pihak kami telah mengeluarkan kenyataan, amaran supaya tidak mengadakan apa juga perhimpunan perarakan, sama ada untuk meraihkan kemenangan ataupun untuk membantah perarakan atau perhimpunan untuk membantah keputusan pilihan raya ini. Jadi nampaknya kumpulan 505 ini yang kita telah pun kenal pasti penganjurnya, dia sengaja ingin mengingkari arahan kita dan sekaligus melanggar undang-undang. Jadi sekali lagi saya ingin menyatakan bahawa kita akan memantau penganjur ini dan kita akan mengambil tindakan di bawah Seksyen 141 Penal Code. Dan jika enggan bersurai, kita akan mengambil tindakan di bawah 147 yang membawa hukuman penjara 2 tahun. Jadi saya nyatakan sekali lagi di sini, untuk apa tujuan sekalipun, sebarang perhimpunan perarakan, sama ada untuk victory punya parade ataupun perhimpunan untuk membantah, adalah satu perhimpunan yang menyalahi undang-undang. Dan dalam Seksyen 141 itu jelas mengatakan sesiapa juga ingkar dengan arahan yang dibuat oleh penjawat awam mengikut undang-undang yang ada, itu merupakan satu kesalahan yang boleh dihukum penjara dan juga denda. Jadi kepada penganjur ini, saya ingin mengingatkan dia supaya menarik balik apa juga arahan ataupun perancangan mereka untuk berhimpun pada petang ini. Tak kira petang ni ke ataupun besok. Perkara yang kedua adalah berkenaan dengan berita-berita angin yang dihebahkan melalui SMS. Ini perancangan satu pihak, ya, berbentuk propaganda untuk create kejadian-kejadian yang mungkin menaikkan kemarahan orang ramai. Mengedarkan gambar-gambar kononnya orang ni pengundian tu. Jadi semalam saya dah jelaskan bahawa jika ada orang yang disyaki pengundian tu, laporkan kepada petugas-petugas, sama ada polis ataupun SPR, supaya kita ambil tindakan. Jangan ambil tindakan sendiri. Ini jadi kadang-kadang tu dia hantar gambar tu, orang tu mungkin orang tu sesat,
kat situ. Jadi selagi dia tidak mengundi, kita tak boleh panggil dia pengundian tu. Melainkan dia mengundi dan kita syak dia itu pengundian tu dan bagi tahu kita, dan kita akan ambil tindakan. Laporan polis perlu dibuat dan siasatan perlu dijalankan. Sebelum apa-apa tindakan kita boleh buat terhadap pengundi-pengundian tu ini, kalau benar. Jadi kadang-kadang tu orang tu yang rupanya macam daripada keturunan lain macam saya ni ke, jangan terus syak saya ni pengundian tu. Selagi orang tu memiliki kad pengenalan yang sah, ya, dia adalah warga negara yang sah. Melainkan kita dapat membuktikan sebaliknya. Jadi jangan cepat menuduh orang tu pengundian tu dan sebagainya. Rujuk kepada kita, pada polis ataupun petugas SPR, dan kita akan ambil tindakan yang sepatutnya. Dan seterusnya tentang tadi yang saya cakap tadi, rumus yang dihebahkan melalui SMS juga, mengatakan bahawa terdapat kekecohan di sana, kekecohan di sini. Ini satu perkara yang dapat menaikkan kemarahan orang ramai dan juga kerisauan masyarakat. Jadi janganlah ada pihak-pihak yang cuba menyebarkan berita-berita angin ini. Pihak kami telah menubuhkan satu lagi pasukan bersama-sama dengan SKMM untuk mengesan mereka yang menyebarkan berita-berita angin ini, dan tindakan untuk mengesan dan menangkap mereka akan kita lakukan pada hari ini juga apabila kita kesan. Perkara yang ketiga yang saya ingin bangkitkan di sini adalah perancangan beberapa individu-individu dan kumpulan-kumpulan untuk menghebahkan keputusan-keputusan palsu pilihan raya ini pada petang ini. Jadi mereka cuba untuk memberitahu orang ramai bahawa satu pihak ni telah menang dengan keputusannya begini. Tapi sebenarnya bukan itu keputusannya. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, ini satu tindakan yang amat berbahaya, kerana apabila keputusan yang diumumkan, keputusan rasmi yang diumumkan nanti oleh pihak SPR bertentangan dengan keputusan yang dihebahkan, maka ini akan membangkitkan persoalan di pada masyarakat. Jadi ini juga akan membangkitkan kemarahan dan juga berbagai masalah. Jadi saya nasihatkan sebarang keputusan yang perlu kita perlu yang patut kita dengar adalah keputusan rasmi daripada SPR, bukan daripada sesiapa acung, mutu, akau dan sebagainya. Jadi saya harap tidak ada pihak yang cuba menyebarkan keputusan-keputusan palsu yang tidak rasmi, kerana mereka juga akan kita pantau mulai daripada sekarang. Kemudian saya juga ingin menjelaskan di sini berkenaan dengan kejadian di Ipoh semalam. Perkara ini pun dah jadi macam viral dalam social media, dan saya menjelaskan di sini bahawa kita tidak berdiam diri dengan apa yang berlaku. Kita telah pun menangkap 2 orang yang terlibat, dan kita menyuruh kepada saksi-saksi yang ada yang berjaya merakam gambar itu ataupun yang mengenal suspek-suspek yang terlibat itu supaya memaklumkan pihak kami. 2 orang kita dah tangkap dah. Jadi kalau ada lagi yang belum kita dapat kesan, bantu kami untuk mengesan mereka dan kita akan ambil tindakan. Kita tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Kalau mereka telah melanggar undang-undang negara kita, tindakan undang-undang akan diambil. Dan janganlah menyebarkan apa juga berita yang tiada tindakan diambil terhadap mereka, kerana ini satu perbuatan yang jahat. Ini akan menimbulkan kemarahan juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pergaduhan itu. Jadi tindakan telah kita ambil, dan pada mereka yang belum ditangkap itu, kalau ada saksi-saksi yang kenal mereka, bantu kita
untuk dengan gambar ke apa ke, dan kita akan kesan dan tangkap mereka yang terlibat. Dan insya-Allah kita akan menghadapkan mereka ke mahkamah. Syukur alhamdulillah setakat ini proses pengundian berjalan lancar. Di seluruh pusat pengundi tidak ada laporan-laporan yang negatif yang kita terima setakat ini, dan kita harap begitulah seterusnya sehingga tamat proses pengundian pada jam 5 petang. Dan kita juga menyerulah supaya pengundi-pengundi yang belum lagi mengundi supaya segera keluar mengundi, kerana cuaca pun petang ini dijangkakan tidak begitu baik. Jadi eloklah kita mengundi, kita keluar sekarang ramai-ramai untuk menjalankan tanggungjawab kita. So itu saja yang ingin saya bangkitkan pada sesi pagi ini. Kalau ada persoalan. Nasri, mengenai dua orang suspek ni, boleh bagi butiran sikit dua orang yang ditahan. Saya cuba follow dengan press polis Perak. Ada dua lelaki Melayu yang telah kita tahan untuk membantu siasatan dalam kes itu. Brawl di Ipoh semalam ya. Dan sebelum itu yang di Taiping yang mengganggu lalu lintas itu sekarang 17 orang telah ditangkap kerana mengganggu lalu lintas di bandar Taiping. 14 orang, bukan 17, 14 orang telah ditangkap. Dan yang di Ipoh semalam 2 orang. Dan kita masih lagi mengesan yang lain-lain yang terlibat. Mereka akan ditahan sehingga bila? Mereka akan ditahan untuk siasatan, dan itu nanti didapatkan daripada dia. Saya percaya nanti polis Perak akan buat pernyataan rasmi dengan kes ini. Ya. Dekat Kulai sana semalam ada kata 3 bas yang curiga masuk ke itu government building lah. Di mana? Itu government building dekat itu Kulai. Okey. Mana Kulai. Dikatakan bas itu penuh dengan penghuni hantu lah. Bas. Bas. 3 bas. Okey. Dan lalu itu OCP cakap itu bas cuma itu anggota rela saja lah. Apa komen dan sih? Ya, kalau polis sudah cakap itu anggota rela, itu anggota rela. Apa pula saya mau komen lagi? Takkan dia sudah cakap anggota rela, saya mau cakap itu penghunian tu. Jadi itu sebabnya saya kata jangan cepat percaya pada apa juga kenyataan. Jadi kalau pihak polis telah mengeluarkan OCPD pihak OCPD Kulai telah memaklumkan bahawa itu anggota rela. Betul itu anggota rela. My friend, we are not going to protect pengundian tu tau. We are not going to defend sesiapa juga yang melanggar undang-undang pilihan raya kita. We will not do that. So please, bila telah dimaklumkan oleh polis, pihak polis bahawa itu adalah anggota rela, that is anggota rela. There is no reason for us to bluff you or for us to hide. Why should we hide? Kalau ada satu kapal terbang daripada Bangladesh ada khusus untuk mengundi, begitu kita akan cek kalau betul dia tu pengundi-pengundian tu, kita akan ambil tindakan. Kita tak payah tunggu NGO ambil tindakan. Kita akan ambil tindakan dulu. Laporkan kepada kita. Tapi pastikanlah laporan tu betul. Janganlah nampak rupa orang macam Tuan Ramli waktu pengundian tu. Jadi janganlah macam tu, ya. Nampak orang muka lain sikit, tu pengundian tu. Kita kan berbilang kaum, rakyat kita berbilang kaum dari berbilang keturunan. Saya pun boleh cakap saudara daripada China pengundian tu. Jadi tak boleh lah. Dan Sri, berkenaan Bulan 505 ni, of course polis telah memantau, tapi adakah pemantauan itu sekarang tidak menahan sesiapa yang... Belum. Dia tengah merancang. Dia tengah menjemput orang ramai untuk berhimpun. Jadi walaupun ini satu kesalahan, kita bagi amaran dulu. Jangan teruskan. Jadi kalau teruskan juga,
Tidurlah dalam lengkap. So far tak dapat berapa agaknya individu yang betul-betul kepala yang Kita dah kenal pasti. Kita sudah mengenal pasti dan kita memantau dia dengan rapat. kalau dapat jumlah tu dah. Dia menjemput orang ramai. Jumlah kepala dia. Maksudnya jumlah Kepala dia satu. Mana boleh banyak kepala. member dia betul lah. Member dia. Member kumpulan. Sudah. Kita yang penting, orang penting dalam kumpulan tu penganjur ni kita sudah kenal pasti. Jadi tak payahlah saya sebut berapa kaki, berapa tangan kan. Kalau kita boleh cakap dari parti mana ni nanti? Tak payah, saya tak mahu sebut daripada parti mana. Atau di NGO. Kita tak kira daripada parti mana. Kita dah cakap jangan anjur sebarang perhimpunan. Sama ada meraihkan kemenangan atau membantah. Jadi ada satu kalah, ada satu menang. Siapa pun kita tak peduli. Kalau dia meneruskan perhimpunan ini, kita akan ambil tindakan di bawah Seksyen 141 Penal Code. Kita tak pakai Akta Perhimpunan Aman. Okey? Tan Sri, is this 5